Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati panel hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin sekalian. Nama saya Muhammad Idlan Haris bin Roslan, pelajar dari Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Saya merupakan seorang pengawas sekolah serta pendebat utama Shah yang telah mengukir pelbagai pencapaian cermelang di peringkat negeri dan kebangsaan. Pada tahun lalu, saya turut dinobatkan sebagai murid unggul keseluruhan menengah rendah. Sebagai seorang pencinta ilmu, saya percaya bahawa membaca bukan sekadar hobi, tetapi satu proses membina empayar pemikiran. Buku pilihan saya ialah novel Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama, karya Temeh Abdullah, diterbitkan oleh Iman Publication Sendian Berhad dan mengandungi 347 halaman. Kulit buku ini sangat unik, menggabungkan elemen seni bina yang kompleks dengan simbolik kekuasaan. Rekaan ini mencerminkan tema besar novel ini, iaitu pembinaan empayar bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga dari sudut jiwa dan prinsip, watak dan perwatakan. Watak utama yang menonjol ialah pelatih 8492, seorang individu yang merendah diri tetapi memiliki ilmu dan prinsip yang kukuh. Beliau berani mempertahankan kebenaran berhadapan dengan kuasa yang lebih tinggi. Sebaliknya, pahlawan 1636 digambarkan sebagai seorang yang berilmu tetapi sombong dan menyalahgunakan kuasa demi kepentingan peribadi. Konflik antara dua watak ini mencerminkan pertentangan antara kebenaran dan keangkuhan. Jalan cerita. Pada bahagian permulaan, pembaca diperkenalkan dengan kehidupan para pelatih di Madrasah Taming Sari yang menggunakan nombor sebagai identiti, melambangkan kehilangan seidentiti sebenar manusia. Cerita mencapai klimaks apabila pelatih 8492 mencabar pahlawan 1636 dalam satu perbahasan bagi mempertahankan rakannya, pelatih 6480, yang dihukum atas tuduhan yang tidak adil. Pada bahagian peleraian, pembaca dibawa memahami bahawa keadilan bukan hanya terletak pada kuasa, tetapi pada keberanian mempertahankan kebenaran. Antara nilai yang dapat dipelajari: pertama, keberanian menegakkan kebenaran walaupun berdepan risiko. Kedua, kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Ketiga, kejujuran dalam membuat keputusan. Dan juga yang terakhir, keadilan dalam kepimpinan. Pengajaran utama ialah ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kezaliman, manakala keberanian tanpa ilmu akan membawa kebinasaan. Antara petikan yang sangat memberi kesan kepada saya ialah kita semua ada dosa yang Allah sembunyikan daripada pengetahuan umum. Siapalah kita untuk menghakimi kotor jernihnya seseorang? Selain itu, bawalah dosa setinggi langit sekalipun, jika engkau bertaubat, tiada sesiapa pun dapat menafikan walau seluruh dunia berpakat. Memalukan. Petikan ini menanam nilai keinsafan dan keadilan dalam diri pembaca. Buku ini memberi impak besar kepada diri saya sebagai seorang murid dan pemimpin. Ia mengajar saya bahawa kepimpinan bukan tentang kuasa, tetapi tentang amanah dan keadilan.
Sebagai seorang pendebat, saya juga mempelajari bahawa hujah yang kuat bukan sekadar fakta, tetapi perlu disertai dengan nilai dan prinsip. Dari sudut masyarakat, buku ini mampu membentuk generasi yang lebih berfikiran kritis, berakhlak dan berani mempertahankan keberadaan, khususnya dalam dunia yang semakin mencabar ini. Hadirin yang saya hormati, Empire bukan sekadar tentang bangunan yang tinggi, tetapi tentang jiwa yang teguh. Jika hari ini kita membaca tentang perjuangan, esok mungkin kitalah yang akan diuji dalam perjuangan itu. Dan apabila saat itu tiba, persoalannya bukan lagi siapakah kita, tetapi apakah prinsip yang kita pegang. Sekian.